Dunia hari ini kembali digemparkan dengan berita mengenai sebuah kapsul angkasa era Soviet yang dijangka akan jatuh ke bumi secara tidak terkawal. Selepas lebih 50 tahun menghuni orbit, objek ini kini menjadi ancaman kecil namun nyata kepada kawasan berpenduduk di seluruh dunia. Kapsul tersebut dipercayai merupakan sebahagian daripada program angkasa lepas Soviet pada era Perang Dingin. Ia dilancarkan pada waktu kemuncak perlumbaan angkasa antara Soviet dan Amerika Syarikat, satu tempoh yang menyaksikan banyak objek dihantar ke orbit tanpa sistem di orbit yang terancam. Kapsul ini, setelah sekian lama di angkasa, akhirnya kehilangan ketinggian akibat rintangan atmosfera yang perlahan-lahan memperlahankan kelajuannya. Dalam keadaan ini, ia akan terus turun dan akhirnya memasuki atmosfera bumi. Bila bercakap tentang jatuhan tidak terkawal, ia bermaksud para saintis tidak dapat mengira dengan tepat di mana kapsul ini akan jatuh. Bumi yang 70% diliputi air memberikan kemungkinan besar ia akan terhempas ke lautan, tetapi risiko kepada daratan tetap ada. Mengikut maklumat daripada European Space Agency (ESA) dan beberapa laman rasmi lain, termasuk NORAD, kapsul ini berpotensi jatuh di mana-mana jalur di antara latitud 51.6 darjah utara dan 51.6 darjah selatan. Malaysia yang berada di antara 1 darjah hingga 7 darjah utara termasuk dalam zon tersebut. Namun, peluang untuk kapsul ini jatuh tepat di kawasan berpenduduk di Malaysia adalah sangat kecil. Ia umpama mencari jarum dalam padang bola, walaupun tetap ada kebarangkalian yang tidak boleh diabaikan. Sekiranya kapsul itu jatuh dan menimpa harta benda atau manusia, ia akan menjadi isu rumit dalam undang-undang antarabangsa. Menurut Liability Convention 1972 yang ditandatangani oleh banyak negara termasuk Rusia, negara asal pelancaran bertanggungjawab terhadap kerosakan yang disebabkan oleh objek angkasa mereka. Dalam kes ini, sekiranya kapsul itu benar-benar menyebabkan kerosakan di Malaysia, kerajaan Malaysia boleh menuntut pampasan daripada Rusia. Namun, proses tuntutan ini bukan mudah dan melibatkan diplomasi serta rundingan peringkat tinggi. Dalam sejarah, konvensyen ini pernah berjaya apabila Kanada menuntut pampasan daripada Soviet selepas insiden Kosmos 954, membuktikan sistem ini bukan sekadar di atas kertas. Mengapa kapsul ini tidak dimusnahkan atau dialihkan? Jawapannya terletak pada teknologi masa ia dilancarkan. Pada tahun 60-an dan 70-an, kebanyakan satelit dan kapsul tidak dibina dengan sistem kendalian di orbit seperti yang digunakan sekarang. Tambahan pula, Soviet ketika itu lebih menumpukan kepada kuantiti misi berbanding memastikan semua objek angkasa mereka pulang dengan selamat. Ini menyebabkan banyak serpihan angkasa dari era tersebut kekal berlegar sehingga hari ini. Fenomena serpihan angkasa atau space debris memang menjadi kebimbangan besar dalam dunia hari ini. Objek-objek kecil dan besar yang terapung tanpa kawalan boleh mengancam misi angkasa semasa, termasuk Stesen Angkasa Antarabangsa ISS. Dalam kes kapsul ini, ukurannya cukup besar untuk sebahagian daripada strukturnya tidak terbakar habis ketika memasuki atmosfera. Ini bermakna serpihan sebenar mungkin akan sampai ke permukaan bumi. Apa yang menarik, kapsul ini mungkin membawa teknologi lama yang kini menjadi artifak bersejarah. Jika ia jatuh di lokasi yang mudah diakses, negara tersebut berpotensi menyimpan kapsul itu sebagai bahan pameran. Sistem pemantauan seluruh dunia kini sedang menjejak trajektori kapsul ini setiap masa. Agensi seperti US Space Command, ESA dan juga agensi tempatan seperti MISA di Malaysia terus memberikan kemaskini berkala. Ada juga spekulasi tentang kandungan kapsul tersebut. Adakah ia membawa bahan radioaktif seperti sesetengah satelit era Soviet lain? Menurut laporan awal, kapsul ini dijangka tidak membawa bahan berbahaya, namun langkah berjaga-jaga tetap diambil. Dalam sejarah, pernah berlaku kes satelit Soviet Kosmos 954 jatuh di Kanada pada tahun 1978, membawa bahan radioaktif dan menyebabkan operasi pembersihan besar-besaran.
Berdasarkan jangkaan saintifik, masuknya kapsul ke atmosfera akan berlaku secara mengagumkan dan memukau, dengan berbola api besar kelihatan di langit jika kejadiannya berlaku waktu malam. Bagi Malaysia, walaupun risiko sangat kecil, pihak berkuasa sudah mengeluarkan nasihat kepada orang awam. Sekiranya ternampak objek luar biasa jatuh dari langit, jauhi kawasan tersebut dan laporkan segera kepada pihak berkuasa. Kita juga harus sedar, ini bukan pertama kali objek angkasa jatuh secara tidak terkawal. Malah dalam sejarah, sudah banyak kejadian serupa berlaku. Namun insiden kecederaan atau kematian akibat serpihan angkasa sangat jarang dilaporkan. Ini kerana kebanyakan kawasan di bumi tidak didiami manusia dan peluang serpihan menghentam tempat berpenduduk amat kecil. Namun begitu, isu serpihan angkasa ini tetap membimbangkan komuniti antarabangsa. Setiap kejadian seperti ini mengingatkan kita tentang keperluan membangunkan dasar yang lebih ketat mengenai pengurusan objek di orbit. Setiap negara yang melancarkan satelit atau kapal angkasa bertanggungjawab bukan sahaja ketika pelancaran, tetapi juga terhadap pengakhiran hayat objek tersebut. Di Malaysia, agensi seperti MAISA dan Angkasa Malaysia kini lebih aktif dalam pemantauan benda-benda asing yang berpotensi jatuh ke bumi. Teknologi radar dan sistem pelaporan antarabangsa membolehkan negara kita mendapat maklumat hampir masa nyata mengenai sebarang ancaman dari ruang angkasa. Dari sudut lain pula, insiden ini juga mengundang rasa takjub terhadap perjalanan teknologi manusia. 50 tahun lalu, ketika kapsul ini dilancarkan, dunia baru bertatih dalam bidang penerokaan angkasa. Kini sudah mengimpikan koloni di Marikh dan misi ke planet lain. Teknologi satelit dan kapal angkasa kini jauh lebih maju dengan sistem auto di orbit, sistem pembakaran kawalan dan juga kemampuan untuk membuang satelit usang secara terkawal sebelum ia menjadi ancaman. Insiden kapsul Soviet ini juga membuka mata ramai bahawa sampah angkasa adalah masalah sebenar yang perlu dihadapi segera. Tanpa pengurusan yang baik, ancaman bukan saja kepada bumi, malah kepada misi-misi angkasa yang penting untuk masa depan manusia. Dalam masa beberapa hari ke depan, seluruh dunia akan terus memantau trajektori kapsul ini. Lokasi jatuh sebenar hanya boleh diketahui beberapa jam sebelum ia memasuki atmosfera, jadi persediaan mental dan komunikasi awam adalah sangat penting. Jika kapsul itu jatuh di Malaysia atau mana-mana negara Asia Tenggara, ia bakal menjadi tajuk berita besar, bukan hanya kerana faktor risiko, tetapi juga nilai sejarah kapsul itu sendiri yang berasal dari zaman keemasan eksplorasi Soviet. Apapun, sains mengajar kita untuk tidak panik, tetapi bersedia dengan fakta dan tindakan berhemah. Langkah berjaga-jaga tetap penting walaupun keberangkalian impak amat rendah. Subhanallah, betapa luasnya kekuasaan Allah. Dari keluasan ruang angkasa hingga serpihan kecil yang mengorbit bumi, semuanya bergerak dalam aturan yang sangat teliti dan sempurna. Ini sekali lagi mengingatkan kita tentang betapa kerdilnya manusia di tengah-tengah keluasan alam ciptaannya.